kita berniat mufarakah disebabkan imam membaca Fatihah tak betul. Bolehkah kita mengikut pergerakan imam tersebut? Misalnya, imam rokok, kita rokok. Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita yakin imam membaca surah Fatihah itu tidak betul. Kenapa saya guna perkataan yakin? Saya dapati kadang-kadang sebahagian makmum ini dia berlebihan. Sebenarnya bacaan imam itu daripada segi sahnya sah sahaja. Namun mungkin makmum ni dia baru belajar tajwid sehingga dia menghukum bacaan imam itu tidak sah. Kena bezakan antara bacaan yang tidak sah dengan bacaan yang kurang tajwidnya. Kerana bukanlah semua bacaan yang kurang tajwid itu menyebabkan sembahyang tidak sah. Itu kena bezakan. Jadi kalau seorang itu dia yakin memang bacaan imam ni bacaan Fatihah yang tidak sah. Apa maksudnya? Contoh, dia menyebut huruf, dia tidak menuturkan huruf daripada makhrajnya. Ihdinas siratal mustaqim, qaf disebut kaf. Mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Sepatutnya alamin misalnya. Alhamdu, ha pedas. Tapi dia sebut alhamdu. Dengan ha berangin tadi. Kalau dia memang yakin imam itu seperti yang saya sebutkan tadi, maka dia kena mufarakah. Kerana makmum yang elok bacaan Fatihahnya tak boleh bermakmum dengan imam yang rosak bacaan Fatihahnya. Dan apabila dia mufarakah, soalannya adakah dia boleh mengikuti imam dalam pergerakan-pergerakan imam? Jawapannya adalah dia boleh berbuat demikian tapi dengan syarat. Dia jangan diam lama kerana tunggu imam. Contoh, dia dah habis Fatihah sendiri, dia dah habis surah tapi imam tak habis lagi. Kalau dia rukuk awal nampak sangat dia beza dengan orang, maka dia tunggu. Dia tunggu dalam keadaan berdiri dan dia diam tak baca apa-apa. Maka perbuatan dia tunggu itu, dia tunggu orang yang dia tak ikut. Dia tak ikut imam, tapi dia tunggu imam itu. Perbuatan dia tunggu lama dalam keadaan diam boleh membatalkan sembahyang dia. Maka cara dia adalah dia selagi imam tu belum rukuk, dia sibukkan diri dia dengan bacaan. Dia bacalah surah tu, habis satu surah dia baca satu surah sampai imam itu rukuk. Kalau dia berbuat demikian, sembahyang dia tak batal. Sekali lagi saya sebut, sembahyang dia boleh batal kalau dia menunggu dalam keadaan diam dan dia menunggu itu lama. Maka ulama menyatakan sembahyang dia batal. Sebab apa? Sebab dia telah ikat solat dia dengan orang yang dia tak jadikan sebagai imam. Bila dia tunggu tu dia ikat, tapi dia tak jadikan orang tu imam. Maka perbuatan itu boleh membatalkan solatnya. Baik, jelas Ustaz. Satu lagi soalan sebelum